Dia berdiri depan pintu bilik aku, keliru. Tapi aku hanya tengking, bukan tanya kenapa. Sejak kecil, aku membesar dengan melihat ayah aku sebagai lelaki yang paling kuat. Dia tak pernah mengeluh, tak pernah tunjuk dia penat. Tapi sejak kebelakangan ni, ayah aku makin pelik. Dia selalu lupa barang, lupa tarikh penting, malah kadang-kadang dia lupa nama aku sendiri. Aku fikir dia cuma tua. Tapi aku benci bila dia buat perangai macam ni. Aku selalu cakap, ayah, tolonglah, benda kecil macam ni pun lupa. Tapi dia hanya senyum dan gelak kecil. Satu hari, aku balik kerja dalam keadaan tertekan. Aku masuk rumah, tengok ayah berdiri depan pintu bilik aku. Dia nampak keliru. Ayah buat apa? Aku tanya, penat dengan perangai dia. Dia pandang aku. Ini bilik siapa? Aku ketap gigi. Aku tengking dia. Ayah, ini rumah kita. Bilik aku. Sampai bila ayah nak jadi macam ni? Dia tunduk. Aku nampak mata dia berkaca. Tapi aku tak peduli. Aku terus masuk bilik. Tutup pintu kuat-kuat. Malam tu, aku dengar ayah batuk berkali-kali. Tapi aku tak keluar tengok dia. Esok pagi aku bangun dan aku jumpa ayah terbaring di ruang tamu. Dia tak sedarkan diri. Aku panik, aku terus bawa dia ke hospital. Dan di situ, aku dengar sesuatu yang buat aku hampir rebah. Encik, ayah awak mengalami kegagalan buah pinggang kronik. Dah lama buah pinggangnya semakin lemah. Sebab itu dia cepat letih dan mula mengalami kekeliruan ingatan. Dunia aku terasa gelap. Aku fikir dia cuma pelupa sebab tua. Rupa-rupanya dia sakit. Tapi aku yang tak pernah peduli. Aku menangis di tepi katilnya. Ayah, aku minta maaf. Aku genggam tangan dia. Tapi tangan dia dah terlalu lemah untuk menggenggam balik. Beberapa hari kemudian, doktor sahkan keadaan ayah semakin kritikal. Aku hanya mampu duduk di sisi, menatap wajahnya yang semakin cengkung. Kalau aku tak ego waktu itu, kalau aku tak tengking dia malam tu, kalau aku tanya baik-baik kenapa dia selalu lupa, mungkin ayah masih ada peluang. Tapi aku sibuk menilai dia sebagai orang tua yang pelupa. Aku sibuk marah dia sebab dia lupa benda kecil. Sedangkan aku sendiri lupa sesuatu yang jauh lebih besar. Aku lupa yang dia cuma manusia, yang dia pun sakit, yang dia pun perlukan aku. Tapi sekarang, aku hanya mampu bercakap dengan tubuh yang tak lagi bernyawa. Malam itu, aku duduk di tepi katil hospital ayah. Aku bisik perlahan, ayah, aku dah jumpa ikhtiar bawang Dayak Kalimantan. Tapi semuanya dah terlambat. Ayah pergi sebelum sempat aku tebus kesilapan aku.